Tak tahu apa enak buat dia. Enak nak buat tapi lambat. Baby makan supering. No, tengok ni. Makan tangan Yas. No, tu ada benda apa? Ya Allah. Patutlah anak aku dah karen dia. Dia tak makan, dia cuma jilat-jilat je. Lepas dah tak ada rasa cheese tu, tak nak. Nak cheese je. Ya, dia cuma nak cheese dia je. Keropok tu dia dah tak iran. Tahu kan kalau dia terangkat dia keluarkan balik. Okey, dah boleh tidur balik. Dah habis dah cheese. Ignore the wall yang always conteng. So kita nak unboxing steam cleaner. Tak pakai detergent, environment friendly, especially bila kita ada cats. Oh, by the way, dia dikurungkan sementara waktu. I know tempat dia sempit. Sebab besar ni untuk Jing. Sebab dia merayap tak balik-balik. So, biarkan dia duduk kat dalam tu. Sebab Jing dia boleh keluar. Sebab tu kena pecah. Jadi Jing boleh menyelinap keluar. Dia tak pandai. Sebab tu dia duduk sini. Jing akal pandai gila. So, it's okay. Kita ada tengok vlogger daripada Indonesia. Dia beli benda ni. So I feel like macam sedap je. Tapi masa tu Malaysia tak masuk lagi. And dia begini sikit dia ada. Ini ni beli juga. So, dia macam biskut kelapa tu, tapi dia ada inti with chocolate. Dia ada coklat ke yang siapa? Hai. Hai Kami. Kami. Amat. The other reason Sino kena kurung adalah sebab dia bergaduh dengan kucing lain. Kucing yang kita panggil janda Sino yang 2 ekor tu dah lama tak ada. Aku rasa tak tahulah siapa yang nak pergi buang dia. So sekarang dia nak jadi abalung kawasan. Kucing yang tak bersalah dengan dia pun dia nak kokaknya, nak tunjuk hero, nak tunjuk pandai gaduh. Aku geram dengan perangai dia. Makin lama lepas vaksin makin lebih perangai dia. Lepas tu bila balik dah luka sana luka sini, buat muka kesian. Dah sebelum kata nak buka. Dah buka yang tu. Orang nak buka dalam sini. Buka lah dalam dia. Asal dia punya box band sana, band sini. Biasalah. Pakai dulu lama. Go kuku makan kau semua makan kuku. Yang tu dah yang anak apa? So si Sakura punya bulu. Kita bawa budak ni keluar. Dia tak tidur sebab takut ajak dia kepo. Dia kalau orang unboxing barang paling favourite dia. Itu ni Korea lah. Dah makan. Sedap. Mana nak pergi? Okay, QC check another things. Tu cili nak. Pedih nanti dong. Ni 2 orang nak kena tarik. Ni apa? Berus kecil.
Member Sakura. And then tak ada instruction ke? Comel tu bawah tu. Aduh. Ni masalah ni, fail ni kalau baca instruction. Teng eko. Dia cari mak dia nak tidur. Dia ingat Asu tak tahu. Mak dia kat sini tengah makan biskut. Oi. Hang tergolek nanti. Suka member dapat lepas, selalu kena tinggal rumah. Hari ni dia lonjan. Slowly lah, wait for me. Tengok jarak dia dengan kita orang. Okay, I got what I want. Hehe, berapa? Lagi untung. Ke sama? Putih agak ni. Mama. Ni ada pula. Apa ni? Pisau. Kata dia luput. Pisau. Ada. Harimau. Bila kau buat habis tau. Akan tak. Apa? Nanti sebelum kamu pergi ya. Saya bukan bagi harimau. Sekarang hari ni siapa punya birthday? Harimau. Datuk? Kenapa tanya lagi? Kenapa tanya soalan macam gitu? Harimau. Harimau. Ada. Gedik ang kau ya. Gedik ang kau ya. Gaji tu. Dia dapat mana ni? Dia buat ni. Apa lagi ya? Baik-baik. Cahaya. Punya birthday. Jalan lah. Jom. Allah, meja pun bergerak-gerak. Oh. Hari Kali. Harimau. Potong kek. Okay, kita rekod. Kita ambil cepat. Cepat. Pergi kat tempat sebelah. Sabarlah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Rimau. Happy birthday to you. Jangan harimau potong. Betul. Nak ambil gambar tak? Ambil gambar ya. Ambil gambar dulu. Pusing. Dah asal sibuk ni. Harimau. Jap. Ni pakai ni kita kongsi ramai-ramai, ambil sudu je Jap. Tak payah nampak dia. Mama harimau. Betul-betul juga kita cakap kan nak buat apa tu harimau punya ni. Awak balik. Memang bawa balik. Nak gantung kat rumah, jadi Alisha dengan Azim takut. Harimau. Betul. Penuh gambar rimau. Kencing betul. Oh, Swim. akak ni kan.